pegangan ahli sunnah tentang ayat-ayat mutasyabihat yang membabitkan soal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umumnya aliran ahli sunnah dalam hal ini ada dua. Pertama ialah aliran salaf, yang mereka ini tidak mau mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ataupun mereka sebahagiannya menyebut bahawasanya ayat-ayat mutasyabihat ini kita kekalkan apa diketahui maknanya insya-Allah. Kalau Allah kata dia mata yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala kata tangan yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kata muka yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mesti sama. Orang kata tu kita samakan Allah dengan makhluk, tak mesti. Kita kata muka pintu, takkan muka kita sama dengan muka pintu. Kan? Muka tembok, takkan muka tembok sama dengan muka manusia. Allah mendengar, kita mendengar pun tak sama. Takkan tangan Allah sama dengan tangan. Tetapi perkataan tanganlah macam mana? Laisa kamitslihi syai', tidak ada boleh dibandingkan Allah dengan apapun. Inilah yang menjadi kecenderungan pegangan ulama-ulama salaf dahulu, dan kita jarang melihat takwilan-takwilan mereka melainkan dalam ayat-ayat yang kritikal. Kemudian apabila muncul krisis disebabkan kerana dunia Islam menterjemah falsafah Yunan, lalu timbul masalah ilmu ni, mula manusia mensifatkan Tuhan, mula timbul golongan yang mujassimah, mereka ni mensifatkan Tuhan, mentajsimkan Tuhan. Maka timbul aliran yang cuba untuk tanzih Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bersihkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang sifat-sifat yang boleh menyamakan Allah yang makhluk. Mereka ini pergi kepada tinggal satu peringkat mentakwilkan ayat-ayat ayat-ayat sifat ini, terutamanya dengan makna-makna yang lain. Seperti tangan dengan maksud kudrah, kuasa. Kalau dia Allah sebut tangan, maka dia kata tangan dengan maksud. Dia andaikan dalam segi bahasa. Macam kita kata benda ni dalam tangan aku lah, maksudnya benda ni dalam kuasa aku. Dia andaikan. Dengan berbagai timbul masalah. Ulama-ulama aliran salaf tidak setuju dengan perkara ini. Dan aliran Asy'ariyah, mereka juga disebut oleh Ibn Taymiyah sebagai aqrabut ta'ifah ila sunnah. Puak Asy'ariyah ini taifah yang dekat kepada sunnah. Dekat kepada sunnah. Bahkan mereka min ahli sunnah. Mereka di kalangan ahli sunnah. Tetapi mereka mentakwilkan ayat-ayat ini dengan tujuan mereka nak menghabis falsafah pada zaman itu. Krisis falsafah pada zaman itu. Kita pun barangkali kalau tuan-tuan pergi ke barat, mungkin kalau nak jumpa orang Kristian nak sebut benda-benda itu susah. Kadang-kadang keadaan yang seperti itu menyebabkan mereka pergi kepada masalah takwilan. Al-Imam Zahabi, Ibn Taymiyah dan seumpamanya menentang orang-orang yang mentakwilkan ini. Dan sebahagian ulama kadang-kadang melihat pentakwilan ini penting kerana untuk mengelakkan salah faham. Mereka yang kata penting juga bukan di kalangan yang calang-calang mereka, seperti Al-Hafiz Al-Imam Al-Baihaqi, bahkan Al-Hafiz Ibn Sani, bahkan Al-Imam An-Nawawi. Mereka juga di kalangan ulama hadis, mereka kata boleh takwil apabila ada keperluan untuk berbuat demikian. Saya melihat yang afdalnya tak payahlah, kekalah dengan mazhab Ahli Sunnati wal Jamaah yang awal. Adapun mereka yang mentakwil dengan pertujuan untuk mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengharap mereka masih lagi ini dalam daerah yang diizinkan, dan perkara ini tidak sampai kepada menyesatkan di antara satu sama lain.